Assalamualaikum. Ni aku nak cerita. Aku nak cerita kisah malam ni lah. Ni 2-3 ada lemeng lepas ke. Ana telefon. Kata motor dia nya punah gearbox. Benelli 150S. Jadi barang apa dia ono beli belaka lah. Jadi ono ya antara aku ni bisa ke pasar je. Jadi aku setuju lah kata apa-apa dia mari ke dalam tu. Jadi malam ni dia bawa mari dah. Itu dia. Naik towing. Kena towing itu 50 ya. Mujur lah kena 50 ya. Bila sampai Kedah, aku pun tanyalah lebih kurang masalah tu. Maknanya masalah keadaan motor tu. Rosak dia tu lagu mana. Jadi ana ceritanya sebab sebelum ni dia habis dah 1000. Dia pergi aki kau kata baru ni lah. Lepas tu 1000 dia habis. Macam OC apa tu dia beli sendiri. Mana promen tu tukar gearbox pecah ya. Gear 1 dengan gear 2 asal dia ya. Jadi kak dia naik seboleh. Sesilah ni naik seboleh, motor tu jadi masuk dia motor tak pergi. Jadi bila dia mari kat aku, dia cerita keadaan motor ni dia skor dah setahun lah. Lepas tu dia belilah gearbox sostek ke apa tu. Sekali dengan kelah selenda ke apa dia belilah. Jadi bila dia mari kat aku, dia cerita tu maknanya motor dia ni gearbox molek. Maknanya kalau contohlah gear masuk molek, motor ni tak bergerak. Ni, cek benda ni. Skru sprocket ni kalau kita perhati dia sebelah dalam tu dia ada macam lekuk. Belah ni dia sama. Janganlah pasal terbalik skru ni. Sebabnya bila pasal balik sprocket akan mari. Dia tidak fit lah, dia tidak kemah. Sprocket akan tobek sini, ujung tu jadi jauh. Gigi-gigi di drensah tu jadi jauh. Sebab itulah motor masuk gear, motor tak gerak. Sebab dia kata sebelum tu dia bunyi dah, dia main bunyi-bunyi masa tu mungkin dia longgar. Bila dia makan terus kat dia tak pergi lah. Jadi sak sajalah musinya. Bila aku tu masuk balik skru tu, masuk sprocket kemah balik, betul balik keadaan skru tu. Jadi masuklah selenda, pakai selenda biasa lah. Sebab nak test. Jadi tu owner pun test lah. Gi mari. Lepas tu di cover magnet tu bit lenda. Jadi ala-ala motor selesai dah masalah muka becek dah dengan tu tak perlu akak enjin dah. Masalah utama tu selesai dah. Jadi owner pun tinggal lah. Malam ni tinggal untuk tukar hyperclass. Jadi ke aku nak pesan lah kepada pengguna Benelli ni. RFS 150S dia enjin sama je. Enjin tulo. Macam R18 tu dia enjin sama je, cuma dia upgrade.
Dia upgrade sisi. Dia besar piston, dia besar total body. Dia kotek-kotek gitu ya. Enjin sama. Boleh pergi mari dalam. Jadi gak lah. Jadi dia beli gearbox tu ibarat kat bazir lah. Lah minggu gearbox ni dia punah. Kalau punah gear 2, gak beli gear 2 sudah lah. Habis toko ni payah lah. Dia kata. Cuma nak buat spare tu boleh lah. Tapi kalau motor naik, orang kata naik ilen, duk bawa kemari payah rosak benda tu. Jadi aku saran lah. Cari kedai yang betul-betul. Betul-betul. Hak boleh beki motor Benelli ni. Kalau tidak kau parak modah. Modah tu parak lah. Salah. Kata salah kedai agak. Kocek tu beras. Ni pun kalau aku kata nak pakai dia, boleh berdoa. Mungkin dia mari nak tinggal je. Cuma setakat ni aku tak itu lagi lah. Tanya mikir lagi lah. Guguk banyak. Dalam kedai pun tak ada nak fikir lagi. Kedai ni. Ni Suzuki belah. Tu Posa. Tu CMC. CMC tu siap. Dah tak ingat nak wasak ke tu. Cuma gak. Kalau follow YouTube aku ni, aku rasa boleh lah nak beki tu. Kalau jenis ada keyakinan biasa beki motor ni rasa tak perlu ada pemain rasa. Aku pun tidak kedekut kata. Mungkin dalam FB lah dia pun aku jarang-jarang je. Tengok FB ni. Jarang nak japuk. Jadi kak, kalau sekitar Kelantan ni boleh lah. Terengganu pun boleh. Boleh pergi lagi. Kadang-kadang aku ni kalau tanya kerja tak ada mana aku pergi. Kalau benda-benda hak simple, tukar kelah ke mana benda-benda mampu pun bearing pun aku pergi buat. Cuma aku cas suku lah. Minyak ke apa tu. Minyak makan tu aku cas suku. Jadi gak malam ni aku cerita gitulah. Cerita je. Kalau boleh gak jangan pandai-pandai lah. So lagi aku duduk perhati dalam Facebook ni masalah bunyi gini waktu adalah ni cerita lagu ni cerita ni. Jadi gak kalau boleh jangan beli dulu. Cari pemain yang betul-betul. Barulah boleh beli barang. Kalau tidak je lagu ni. Pemain yang 300 lebih gearbox ni. Kalau benda tu kata benda hak rosak macam wawi bearing ke, boleh taruh spare. Sebab benda, masalah utama dia motor gun ni wawi bearing je. Gearbox ni kena molek tak tahu bila. Lepas nak jual kat orang payah juga stokor ni. Payah nak orang nak beli ni. Jadi masalah belaka lah kata. Apa gak? Lagu tu lah pesan aku nya untuk kali ni. Assalamualaikum. Kita jumpa lain kali. Next video. Pada owner tu beres semua tu.